geng-geng pentaksub kerajaan ni dengar kata Anwar Ibrahim waktu turun minyak 6 sen turun bersorak. Ada yang sujud syukur walaupun duduk dalam jamban. Ada yang sembelih lembu 2-3 ekor buat kenduri tanda kesyukuran. Bila RAW95 ni turun 6 sen 6 sen je pun. Tapi dia pun marah kita. Siapa kata RAW95 turun 6 sen? Harga pasaran RM2 nak kupang turun 61 sen. Dia pun kata kat kita, sejak bila minyak kita ni naik jadi RM2 nak kupang sebelum ni? Kita duk bayar RM2.05 ya. Dia pun kata hak tu dah memang harga subsidi. Yalah, tak payah beritahu lah. Tok Wan aku pun tahu RM2.05 tu harga subsidi. Tapi kita duk abang, biasanya kita duk bayar dengan harga RM2.05. Lepas tu anuan umum harga turun ke RM1.99. Turun 6 sen je lah. Takkan hak tu pun tak erti nak kira. Duk bagi nampak, turun tu besar 61 sen. Bila masa minyak kita naik RM2.06 kupang? Tak pernah kita bayar harga RM2.06 kupang sebelum ni. Kita bayar harga RM2.05 kupang je, RM2.05 je untuk RAW95 ni. Jadi turun 6 sen je pun. Sebulan hampa boleh jimat berapa? Sebulan maksimum hampa boleh jimat RM18 je. Tu pun dia punya jilat inilah Perdana Menteri terbaik, kerajaan yang hebat, Perdana Menteri brilian, kerajaan padu mementingkan rakyat. Tu hampa. Janganlah tipu rakyat. Lagi satu nak abang ni, RM1.99 ni pun tak kekal lama. Tak tahu berapa lama boleh bertahan. Itulah orang duk abang. Jenis buat kerja tak planning kan. Sebenarnya dia bukan niat nak turunkan harga minyak pun. Tiba-tiba bila orang nak turunkan dia, kalut orang nak turunkan dia, nak buat perhimpunan turun kalut dia pun umum. Harga minyak turun RM1.99. Mekanisme tak tahu, pening. Itulah orang kata nak bagi tak ikhlas. Lagu tu lah.